Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali tahniah tuan-puan kerana tuan-puan dah pilih video ini untuk tuan-puan belajar cara untuk buat tabungan simpanan emas dengan Public Gold yang paling mudah. Saya adalah Iman Najwan bin Osman, dealer aktif Public Gold di bawah bimbingan G100 dan juga mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku bestseller Misi Bebas Hutang dan juga buku Wang Emas. Saya nak ajarkan kepada tuan-puan kaedah paling mudah dan paling murah untuk tuan-puan mulakan tabungan simpanan emas dengan Public Gold, iaitu melalui kaedah akaun emas gap. Yang pertama sekali saya nak ajarkan kepada tuan-puan boleh download apps Public Gold. Lepas itu tuan-puan boleh saja register, isikan maklumat di atas, dan untuk introducer tuan-puan boleh masukkan nombor PG code ini, PG00301039. Nanti akan terkeluar nama saya sebagai introducer tuan-puan. Kemudian tuan-puan boleh saja terus tekan register dan tuan-puan dah pun ada akaun emas gap. Ada 5 button yang tuan-puan kena tahu dan paling penting sekali tuan-puan. Yang pertama sekali adalah top up. Top up ini penting sebab kita nak tambah emas kita serendah RM100 ataupun 1 gram. Tuan-puan boleh saja masukkan amount di dalam situ, bajet tuan-puan. Dan yang kedua, tuan-puan boleh saja jual emas tersebut secara online kepada Public Gold. Tuan-puan tekan saja butang sell and then masukkan berapa gram yang tuan-puan nak jual kepada Public Gold. Dan Public Gold akan masukkan duit tersebut ke dalam akaun bank tuan-puan dalam tempoh 1 ke 2 hari bekerja. Yang ketiga adalah withdraw. Button withdraw ni tuan-puan bukannya withdraw duit, tetapi ianya withdraw emas fizikal. Sebab apa saja yang kita menabung emas dengan Public Gold adalah semuanya emas fizikal. Jadi tuan-puan tekan withdraw, tuan-puan pilih berapa gram yang tuan-puan ada. Pastikan tuan-puan cukup gram-gram tersebut di dalam akaun emas gap dahulu. Kumpul sikit, cukup saja gram, tuan-puan fizikalkan dan pegang kat tangan, rasa aura emas tersebut sendiri. Oh ya, ada yang tanya saya apa itu Gold Premium. Gold Premium itu adalah kos penghasilan sebab dalam akaun emas gap kita beli bentuk macam ni. Kalau kita nak fizikalkan dia, nak bentuk macam ni, jadi kita kena bayar kos Gold Premium. Jangan risau, Gold Premium ni tak mahal pun. Yang keempat, tuan-puan boleh tengok hujung sekali tu adalah butang history. Tuan-puan boleh saja nak tahu bila berapa banyak tuan-puan dah beli, bila tuan-puan beli, bila tuan-puan jual, Public Gold ada rekod transaksi tersebut. Yang kelima adalah butang arahnu. Tuan-puan boleh saja arahnu ataupun pajakkan emas tersebut kepada Public Gold. Public Gold akan bagi pinjaman bercagar kepada kita dan duit tu akan masuk ke dalam akaun bank kita lah. Jadi macam mana kalau saya ada emas fizikal? Macam mana saya nak jual emas tersebut? Macam mana saya nak arahnukan emas tersebut? Okey, bagi yang ada emas fizikal di tangan, nak jual emas tersebut, boleh saja walk in kepada mana-mana branch Public Gold dan jual emas di situ. Public Gold akan beli dengan harga yang tertinggi. Walaupun emas tersebut kemek, patah, cala, Public Gold akan masih membeli mengikut gram yang kita jual. Public Gold ada bagi jaminan untuk beli semula emas tersebut. Kalau nak jual emas fizikal ni dekat kedai emas lain boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tetapi saya recommend, kata mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wang Emas, dia kata tempat yang terbaik untuk kita jual sebalik emas kita adalah di tempat di mana kita beli emas tersebut. Kalau nak arahnu juga macam mana, tuan-puan boleh saja walk in kepada mana-mana cawangan arahnu and then kita boleh pajakkan emas kita di situ. Dan kita akan adalah berapa tempoh bayaran yang kita kenakan, dia akan explain nanti. Dan withdraw, tuan-puan akan keluarkan emas di bawah 21.25 gram, dia akan Public Gold akan hantar ke rumah kita secara pos berinsurans. Dan kalau emas kita yang kita keluarkan itu lebih 21.25 gram, kita kena buat appointment dengan Public Gold and then kita kena datang dekat branch Public Gold untuk ambil emas fizikal tersebut. Itu saja video kali ini. Kalau tuan-puan masih ada beberapa soalan, tuan-puan boleh saja terus kontak saya, nombor di bawah saya dah letakkan. InsyaAllah tuan-puan, itu saja daripada saya. Emas dengan ilmu 1 kilogram untuk satu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.